Assalamualaikum. Hai, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini hari Jumaat, Alhamdulillah, bersamaan dengan 3 Oktober 2025. Okey tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak kongsikan satu topik yang rapat dengan diri kita berkaitan dengan persahabatan, berkaitan dengan kawan. Okey, so kenapa rasa sunyi walaupun kita ada ramai kawan? Kan kenapa rasa-rasanya tuan-tuan dan puan-puan? Okey, pernah tak dengar patah Melayu mengatakan bahawa kawan yang ketawa senang dicari, tapi kawan yang menangis sukar untuk ditemui. Kan? Okey, so mungkin tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar ayat tu kan? Cuba kita lihat dalam kehidupan kita tuan-tuan dan puan-puan, siapa sebenarnya kawan-kawan kita? Okey, siapakah yang berada di sekeliling kita yang betul-betul kita boleh panggil kawan, yang betul-betul kita boleh panggil sahabat? Kan? Rasanya ada perbezaan tak antara perkataan kawan dan sahabat? Rasa-rasanya ada perbezaan tak tuan-tuan dan puan-puan? Kan? Okey, mungkin kawan tu adalah kita ada ramai kawan. Okey, kawan yang ketawa, kawan yang menangis, kawan yang sama-sama mudah untuk bergembira dengan kita, senang bawa kita pergi bercuti ke dan sebagainya. Tapi kita ada juga kawan ataupun sahabat yang setia dengan kita, mendengar masalah kita, mendengar suka duka kita. Okey, so mungkin ada beza antara kawan dan sahabat. Kawan kita ada ramai kawan, okey, beratus-ratus, berpuluh-puluh kawan kita, tapi nak find out siapakah dalam ramai-ramai tu yang boleh menjadi sahabat kita, sahabat suka duka kita, yang boleh terima kita seadanya, tu sangat mencabar tuan-tuan dan puan-puan. Terutamanya pada zaman digital pada hari inilah kan. Okey, so sebab itu kadang-kadang kita rasa macam aku ni ada ramai kawan, tapi kenapa still rasa sunyi? Kenapa kita rasa seolah-olah macam kita tak ada kawan, macam kita hidup seorang-seorang dalam dunia ni? Okey, so cuba kita tengok di pejabat. Okey, dalam konteks kita di pejabat, siapa kawan-kawan kita dan siapa pula sahabat kita? Kan? Mungkin juga dia bergantung kepada faktor umur, tapi saya taklah mengatakan ini confirm. Okey, kalau umur muda kawan ramai, sahabat pun ramai. Kalau umur semakin meningkat usia, okey, contohnya menghampiri 50 misal kata, kawan tu semakin kurang. Saya tak naklah cakap macam tu, sebab setiap orang lain pengalaman hidup dia, okey, lain yang dia dapat kan, lain yang dia alamilah dalam kehidupan dia, terutama dalam soal persahabatan ataupun hidup dengan kawan-kawan ni lah, kan. Jadi ia sebenarnya bergantung kepada pilihan dalam diri kita juga tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita pilih dalam kehidupan kita, siapa yang kita nak berkawan, okey, dan siapa yang kita nak jadikan dia sebagai betul-betul sahabat kita. Okey, so kenapa rasa sunyi walaupun kita ramai kawan? Okey, ini mungkin sebabnya tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin sebab dalam ramai kawan-kawan kita tu, ada yang kita selesa, ada yang kita tak selesa. Okey, so kita saring. Okey, siapa kawan-kawan kita yang kita boleh rasakan yang dia lebih kurang ada karakter dengan kita, interest sama dengan kita ke, kan, yang boleh kita faham dia dan dia faham kita. So kita akan cari dalam ramai-ramai kawan kita tu, kita mesti akan cari siapa kawan-kawan yang boleh faham aku, yang tahu apa kehendak aku, apa yang aku suka, apa yang aku tak suka, dan aku juga sama. Okey, aku tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Dan kita hormati dia tuan-tuan dan puan-puan, dia pun hormat kita juga. Okey, so kawan yang selesa dengan kita ataupun yang kita selesa dengan dia adalah kawan yang mudah terima teguran. Okey, dia mudah bila dia tegur kita, kita mudah terima, kita takkan marah, kita rasa macam ini adalah teguran yang baik untuk aku berubah, untuk aku improve myself. Kita mungkin akan fikir macam tu. Tapi kawan yang tak sesuai dengan kita adalah bila kita tegur dia atau dia tegur kita. Okey, contohnya kawan tu tegur kita kan, okey, untuk kebaikan kita, tapi kita rasa tak selesa sebab mungkin ayat yang digunakan itu lebih kepada nak menyindir, lebih kepada nak perli-perli kita kan. So kita rasa tak selesa, kita dah terasa pula dengan dia. So itu mungkin bukan kawan yang baik untuk kita. Okey, begitu juga bila kita tegur kawan kita atas kelemahan atau kesilapan dia susah nak terima. Kan. Jadi mungkin itu juga bukan yang kawan yang baik untuk kita. Jadi carilah kawan-kawan yang sesuai dengan
perwatakan kita ataupun dengan karakter diri kita, ataupun boleh masuk dengan emosi diri kita, misal kata tuan-tuan dan puan-puan. Kan, sebenarnya saya tidaklah nak menetapkan okey mesti cari kawan begini. Okey, sebab personality kita berbeza dan kita akan cari kawan-kawan yang lebih kurang, kalau tak semua pun ada beberapa karakter personality yang sama dengan kita. Sebab kita rasa ada conformity, kita rasa macam dia ni ada karakter yang sama dengan aku rasa selesa, boleh masuk, macam tu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah bahawa mencari kawan yang betul, yang orang kata sesuai dengan diri kita ni sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Sebab macam tadilah pepatah yang di awal kita sebut tadi tu kan, okey, kawan-kawan yang ketawa mudah nak cari, ramai di sekeliling kita. Okey, tapi kawan-kawan yang menangis tu bukan dia menangis, tapi maksudnya susah dan senang bersama. Okey, suka duka kita dia faham, suka duka dia pun kita faham. Dan dia adalah seorang pendengar yang baik, okey, yang mana kita boleh turn to, okey, dan kita boleh sharing dengan dia kalau kita ada masalah dalam kehidupan, dan dia tidak akan judge kita. Itu kawan yang baik, okey, kawan yang kita boleh jadikan sahabat tadi, kan. So tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hatilah bila kita nak memilih kawan, ya, sebab kadang-kadang kawan-kawan kita ni jugalah adalah salah satu faktor luaran yang membantu membentuk personality atau karakter, membentuk emosi dan membentuk cara kita berfikir juga. Okey, so sebab itu kawan-kawan kita penting. Kalau kita lihat dalam sudut yang lebih luas, ya, kawan-kawan ni juga dengan siapa kita berkawan ni juga akan membantu membentuk kepribadian kita, cara kita berpakaian, cara kita bercakap, cara kita pandang sesuatu, okey, cara kita melakukan tugas kita, kerja-kerja kita juga ada pengaruh kawan dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita buat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu dalam rumah tangga misal kata kan, kita disarankan untuk menjadikan pasangan kita sebagai kawan, bukan saja sebagai suami dan isteri kan, tapi juga sebagai kawan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab okey, cuba kita tengok diri kita di pejabat. Kalau kita ada kawan baik di pejabat, sahabat kan. Jadi macam mana keadaan kita bila kita dengan kawan-kawan, ataupun bagaimana keadaan kita bila kita dengan kawan-kawan yang baik dengan kita, dengan sahabat tadi. Of course kita akan sampai di office kita akan cari dia dulu, pergi makan sama-sama, breakfast sama-sama kan. Kalau kita stres kita share dengan dia, kalau dia stres dia share dengan kita kan. Begitu juga dalam konteks kita dalam keluarga kan. Kita dengan pasangan kita stres, kita ada benda yang tak puas hati dekat pejabat, kita share dengan pasangan kita kan. So pasangan kita itu juga perlu dijadikan sebagai seorang kawan ataupun sahabat tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So kesimpulannya ialah berhati-hati dalam memilih siapakah kawan yang berkawan dengan kita, siapakah kawan yang berada di sekeliling kita tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terutama di pejabat lah, sebab kita bekerja kan, tak kisahlah dekat mana pun tuan-tuan dan puan-puan punya setting kerja, berhati-hati dalam memilih kawan dan berhati-hati dalam menjalinkan persahabatan, hubungan persahabatan dengan sesiapa sahaja. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan supaya kita semua dilingkungi oleh kawan-kawan yang baik, yang boleh membantu membina diri kita yang baik, yang positif, dan sentiasalah berdoa supaya kita sentiasa dipermudahkan urusan dengan kawan-kawan kita, insya-Allah. Alright, so dapat sesuatu daripada perkongsian pada hari ini. So semoga kita sentiasa mendapat kebaikan daripada apa yang kita buat dengan kawan-kawan kita, sama ada di pejabat dan di rumah, insya-Allah. So jangan lupa ikuti perkongsian saya pada esok hari, insya-Allah, dengan tajuk yang lebih menarik. Stay tune, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.